Kain samping contoh kearifan watan orang Melayu. Nenek moyang kita tak reka pakaian ikut gaya semata-mata, tapi dengan hikmah. Samping ni bukan hiasan tambahan tapi pelindung pandangan. Ia menutup bahagian sulit daripada terlihat bentuknya, sesuatu yang sangat dijaga dalam adab berpakaian Islam. Perasan tak seluar moden yang makin ketat atau menampakkan bentuk tertimbul sebenarnya tak sopan. Sebab dah dinormalisasi, ramai tak perasan. Pakai pula ke masjid solat Jumaat. Bila rukuk dan sujud, kadang sampai terangkat baju, nampak terus perkara yang buruk di belakang tu. Solat boleh, jadi tak sah. Orang Melayu dulu faham erti maruah dan aurat. Sebab tu, direka busana lengkap, baju Melayu longgar, kain samping di pinggang dan songkok di kepala, semuanya mencerminkan adab, bukan sekadar budaya. Jadi, kalau nak ke masjid, terutama solat Jumaat, cubalah kembalikan semangat ni. Pakai baju Melayu lengkap bersamping macam saya. Bukan sebab nak nampak segak, tapi sebab itulah cara orang kita dulu jaga adab dan kehormatan di hadapan Allah. Itulah satu contoh kearifan watan yang patut kita hidupkan semula.